tune sikit je bang. Tapi sekarang Civic ni nak try AMG. So hari ni kita akan tune Honda FK8 Civic Type R. Kereta ni asalnya standard. So dengar-dengar FK8 ni boleh kena makan dengan FD2R tau. FD2R standard jugalah, tapi starting lah kan. Kalau top speed dapat balik. Kereta ni kita akan tune dengan stock ECU lah, tak pakai Hondata. So kita tukar downpipe, front pipe, buat exhaust. Kemudian kita pasang PRL race intake. Turbo inlet pun kita pakai PRL punya lah. Exhaust kaki motor. Yang ni exhaust ni tak selawas Tome lah. So macam biasalah, AFN tak sembang. Kita akan tunjuk data lah atas dyno. Sebenarnya kita boleh push lagi lah power ni, cuma intercooler belum ada. Intercooler masih standard. Dan kita bagi pop and bang juga untuk kereta ni. Masa kereta ni stok dah test yang FD2R, memang susah nak kejar FD2R pun. Tapi sekarang kita dah test dan memang boleh menang awal dengan FD2R. So korang yang nak tune FK8 atau FL5 boleh roger kami lah di AFN Performance. Buat masa ni kita masih ada promo raya 50% untuk FL5. Kemudian kita nak seru geng X50, geng Toyota Vios dan juga Honda City. So korang yang nak tune jangan lupa datang ke AFN Performance Sungai Bakap Pulau Pinang.